seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, kita melambatkan sahur, kemudian mengawalkan berbuka puasa. Ya, yang tu tak payah sebutlah, tak ada orang lambatlah berbuka puasa tu. Kadang-kadang belum azan lagi makan pun ada. Ni dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu saya nak sebut tentang berbuka puasa ni, ya, berbuka puasa bukan tunggu azan, tapi tunggu masuk waktu. Walaupun dah azan tapi belum masuk waktu, jangan makan lagi. Ya, yang berlaku ni apa dia? Ada masjid kadang-kadang dia punya jam dia mungkin bateri ke apa rosak, dia azan. Orang pun makan, padahal tak masuk waktu lagi. Lepas tu walaupun dah azan, cek dulu dah masuk waktu belum. Oh, dah masuk waktu baru boleh makan. Ataupun tak azan lagi, dah masuk waktu boleh makan. Nampak makan tak azan lagi, kan? Bukannya tunggu azan, tunggu masuk waktu. Dah masuk waktu boleh makan. Walaupun tak azan lagi, boleh jadi azan mic rosak. Ini dia. Ya, jadi Allahumma salli ala Muhammad ikut masuk waktu. Ya, begitu juga sahur. Ya, sahur kau macam tu, sahur. Sahur kan ada di kalangan kita, selagi tak azan, selagi tu boleh makan. Padahal masjid tu lambat azan, tak boleh. Dah masuk waktu tak boleh dah makan. Ini dia. Kalau ada yang ada dekat dalam mulut, buang.